Untuk kaki camping, korang kena ada dua set ni guys. Satu bangku untuk letak tong air ni. Bangku ni yang jenis nipis macam ni tau. Jadi mudah untuk korang bawa travel. Bila nak buka, korang tinggal tarik je macam ni. Terus boleh jadi satu bangku macam ni. Tutup mudah, tarik atas ni, dia jadi nipis macam ni. Bila buka, terus jadi bangku. Korang nak guna untuk duduk boleh. Nak guna untuk letak benda-benda berat pun boleh. Tapi bangku ni saya guna untuk letak tong air ni. Sebab ketinggian dia ni ngam-ngam untuk guna basuh tangan, basuh sayur, guna apa-apa air ni untuk masak pun boleh. Tong air ni memang function kalau korang guna untuk camping. Sebab tong air ni korang boleh isi 12 liter air tau. Isi sekali boleh pakai banyak kali. Kalau korang camping seorang boleh tahan berhari-hari. Ada tong ni tak payah nak ulang alik sungai tau. Korang isi je dalam ni. Yang ni saya dah isi air bersih tau. Air yang dah filter. Jadi saya boleh terus guna air dari tong ni untuk masak. Sebab material tong ni yang jenis food grade. Jadi korang boleh isi air bersih sekali. Nak guna untuk basuh tangan mudah je. Korang tinggal pusing pilih dekat bahagian depan sini. Air terus keluar guys. Pusing je macam ni. Boleh terus guna untuk basuh tangan, basuh sayur semua. Dan kalau air terpecik dekat bangku ni, korang jangan risau sebab bangku ni ada plastik. Jadi dia tahan bila kena air. Dia takkan karat punya. Jadi dua set ni memang sangat function kalau korang standby untuk camping. Lagi-lagi kalau korang camping dengan anak kecil. Ada dua set ni mana-mana pun boleh camping. Dia ada dua tangkai macam ni. Mudah untuk korang bawa. Kalau korang bawa untuk transportation, korang kena pegang macam ni. Baru dua-dua bahagian akses dia ni, airnya tak akan keluar. Dan bangku ni mudah untuk korang angkat. Letak je macam ni. Korang tengok dia punya saiz ni kecil saja. Bawa mana-mana memang takkan ganggu space punya. Jadi dua set ni korang kena check dekat link video. Korang kan camping, wajib grab sekarang.